Bab ke-15, menyelati rambut dan bulu-bulu sehingga apabila seseorang itu telah yakin bahawa dia telah meratakan air pada kulitnya, dia pun melimpahkan air ke seluruh tubuhnya. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak mandi junub, beliau membasuh kedua tangannya dan berwuduk seperti wuduknya untuk sembahyang. Kemudian beliau mandi dengan menyelati rambut dan bulu-bulu dengan tangannya, sehingga apabila beliau yakin telah meratakan air pada kulitnya, beliau melimpahkan air 3 kali ke seluruh tubuhnya. Aisyah menceritakan, aku dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi dengan menggunakan air daripada bekas yang sama. Kami sama-sama menceduk air daripadanya. Bab orang yang berwuduk sebelum mandi junub, kemudian mandi dengan meratakan air ke seluruh tubuhnya dengan tidak membasuh anggota-anggota wuduk sekali lagi. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibni Abbas daripada Maimunah, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan air untuk mandi junub. Baginda menuangkan air ke atas tangan dan membasuhnya 2 atau 3 kali. Setelah membasuh kemaluan, beliau menggosokkan tangannya di tanah atau dinding 2 atau 3 kali. Seterusnya, setelah selesai berkumur-kumur, mengisap air ke hidung, membasuh muka, kedua lengan dan mencurahkan air ke atas kepalanya, barulah beliau membasuh seluruh badan. Selepas melakukan semua itu, beliau berganjak, lalu membasuh kedua kakinya. Maimunah berkata, saya pun menghulurkan kepadanya secebis kain, tetapi beliau tidak mahu. Malah beliau sallallahu alaihi wasallam mengibas-ngibaskan tangan, yakni untuk menghilangkan sisa air pada badannya. Bab ke-17, apabila seseorang teringat di dalam masjid bahawa dia berjunub, dia boleh keluar dengan keadaannya itu tanpa bertayammum. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya pernah terjadi setelah diiqamatkan untuk sembahyang dan saf-saf pula telah diperbetulkan sambil mereka berdiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami. Setelah berdiri di tempat sembahyangnya, beliau teringat bahawa beliau telah berjunub. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada kami, teruslah kamu berada di tempat-tempat kamu. Setelah pulang ke rumah dan mandi, beliau keluar kepada kami dalam keadaan kepalanya menitiskan air. Terus saja beliau bertakbir, kami pun turut bersembahyang bersamanya. Abdul A'la menjadi mutabi' kepada Uthman daripada Ma'mar. Al-Auza'i juga telah meriwayatkannya daripada Az-Zuhri. Itulah 3 bab kita baca saat ni. Dan tiap-tiap satu bab tu hanya ada 1 hadis saja sebenarnya. Ada 1 hadis saja. Kita balik semula kepada tajuk yang ke-15 tu. Bab menyelati. Menyelati ni gosok-gosok di celah-celah rambut, biar air tu sampai ke pangkal ataupun ke kulit kepala. Begitu juga kalau bulu di tubuh, tangan itu biar masuk ujung-ujung jari itu orang panggil menyelati. Rambut dan bulu-bulu, sehingga apabila seseorang itu telah yakin bahawa telah rata dah air, telah sampai dah air ke kulit dia, barulah dia cuah air ke seluruh tubuhnya. Itu tajuk dia panjang. Begitulah cara Nabi SAW buat.
Jadi apa ni, menyelati rambut gini-gini dia sebut tu, siapa yang buat asalnya? Kalau dalam hadis kita tengok hadis Nabi lah yang buat lagu tu. Bila dia buat lagu tu, kita pun kena buat lagu tu lah juga. Gitu. Kita pun kena buat lagu tu juga. Di sini tajuk ni kan, di hujung dia tu ada nota tu. Kita tulis nota untuk menjelaskan maksud Imam Bukhari, sebab fiqh dia ataupun pendapat dia tu terkandung di dalam tajuk dia. Itulah yang dia faham daripada hadis yang dia bawa, yang dia kemukakan di bawah bab ni, di bawah tajuk ni. Tajuk dia itulah intisarinya ataupun patinya. Pati daripada hadis tu, kalau dapat difaham daripada hadis tu, itulah. Baiklah, kita tengok 190 bawah tu saja ada. Bab ini diadakan Bukhari sekurang-kurangnya untuk dua maksud. Ada dua maksud dia buat bab ni. Pertama, seseorang yang mandi janabah mestilah menyampaikan air ke pangkal rambut dan bulu-bulu di seluruh tubuhnya. Kena sampailah ke pangkal rambut ataupun ke kulit, kepala ke tubuh ke, kena sampai. Semata-mata menuangkan air ke atas rambut atau bulu-bulu tanpa ia menyerap ke pangkalnya adalah tidak memadai. Tak boleh. Itu yang pertama maksud dia. Kedua, beliau mahu menarik perhatian pembaca kepada satu masalah khilaf di kalangan ulama. Ini selalu juga Imam Bukhari ni, bila dia buat tajuk, dia ada maksud. Dia nak menarik perhatian orang kepada khilaf yang berlaku di kalangan ulama berhubung dengan sesuatu perkara. Macam di sini, iaitu adakah sama hukum membasuh kepala ketika mengangkat hadas bagi perempuan berjunub dan perempuan yang mandi apabila suci daripada haid. Serupa ke tidak? Ini khususnya kepada perempuan. Bila mandi mengangkat hadas besar kerana berjunub, serupakah dia mengangkat hadas besar apabila suci daripada haid? Serupa ke tidak masalah mandi? Itu dia nak cerita tu. Di sini ada khilaf. Ada khilaf. Mengikut ulama-ulama dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i sama saja. Serupa lah. Nak mengangkat hadas kerana berjunub ke kerana bersih daripada haid tu, cara mandinya serupa. Tetapi mengikut mazhab Ahmad tidak sama. Kalau mengikut mazhab Ahmad tidak sama. Imam Ahmad dan pendukungnya berpendapat perempuan berjunub hanya perlu menyampaikan air ke pangkal rambut sahaja, tanpa perlu membuka jalinan rambutnya atau sanggulnya. Berbeza dengan perempuan yang mengangkat hadas apabila suci daripada haid, kerana selain perlu menyampaikan air ke pangkal rambut, dia juga dikehendaki membuka sanggul ataupun jalinan rambutnya di samping membasahkan rambut dengan air. Itu beza. Dalam masalah ini Bukhari sependapat dengan Ahmad. Kerana itulah beliau di dalam kitab Al-Haid akan datang mengemukakan tajuk ini. Ini tak mari lagi. Nanti habis risalah ni, insya-Allah lah. Yang berikutnya itu haid lah, cerita pasal haid. Di dalam kitab haid akan datang, Imam Bukhari ada buat tajuk khusus lagu ni. Bunyinya, Babu naqdil mar'ah sya'raha inda ghuslil mahid. Bab perempuan perlu membuka rambutnya ketika mandi untuk bersuci daripada haid. Dia isyarat situ berbeza ketika mandi bersuci daripada haid dengan mandi bersuci kerana berjunub. Beza. Kalau suci daripada haid, kena buka rambut yang dijalin, yang dipintal, yang disanggul tu.